Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mengadakan majlis pelancaran Iyah Ramadan bagi tahun 2026. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan awak, setakat ni ada 10 aktiviti yang panitia Pendidikan Islam jalankan. Okay, iaitu yang pertama, Quran Fun Run, iaitu maraton untuk bacaan Al-Quran tahap 2. Itu yang pertama. Okay, lepas tu yang kedua, untuk bagi tahap 1, ada program Little Hufaz Ramadan. Dan seterusnya ada pertandingan kelas pula, iaitu Sudut Ramadan Pencetus Iman. Tabung Infak Ramadan, satu murid satu sedekah. 5 minit tazkirah Ramadan, iaitu interaktif Ramadan. Kempen Akhlak Ramadan, cabaran 7 hari akhlak mulia. Dan Iftar Qalbu, iaitu untuk warga sekolah. Dan juga sumbangan raya kepada murid kurang berkemampuan dan anak yatim. Dan juga yang terakhir, majlis penutup Ihya Ramadan. Itu sajalah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat datang ke pesawat Ramadan Air Cyber dengan nombor penerbangan 1446H. Seiring dengan aturan Al-Quran, kami ingin menyampaikan informasi penting kepada semua penumpang. Kita akan terbang dalam jangka masa 29 atau 30 hari di atas permukaan dahaga dan lapar. Sila pakai tali pinggang puasa dan tegakkan sandaran solat. Tutupkan pintu dosa dan bukakan tingkap dengan amal dan takwa. Atas faktor keselamatan, diharapkan anda tidak mengaktifkan sifat mazmumah di dalam diri dan aktifkan sifat mahmudah untuk menjadi mukmin sejati. Selamat menikmati penerbangan anda dan kami mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beramal. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Apakah harapan Cikgu bagi Iyah Ramadan pada tahun ini? Terima kasih atas kedatangan tim sekolah untuk menemui bual saya. Pada saya, harapan cikgu untuk program tahun ini bagi program Iyah Ramadan yang dianjurkan oleh Penitia Agama Islam SK Johor, cikgu sangat mengharapkan setiap program yang dianjurkan oleh Penitia Agama Islam akan mendapat sambutan daripada anak-anak murid semua dan menjayakan program yang diatur oleh Penitia Agama Islam dengan baik dan cemerlang. Akhirnya saya harap program ini dapat memberi impak yang lebih berkesan kepada semua anak-anak murid SK Johor khususnya untuk memastikan agar program ini dapat berlangsung dengan baik. Itu saja. Solat jangan pernah ditinggalkan. Ayo solat, ayo zuhur, ayo azan isya dan subuh. Bawa berkat Islam datang bersama rahmat untuk selamat dunia akhirat.
Sekian sahaja dari saya, Hawa Sofia, wartawan cilik Warkah Merpati. Bye.